Hai hampa, kalau pihaknya jangan lupa singgah hotel ni, memang best. Masuk bilik dia. Wow, sangat cantik. Bilik yang kami duduk ni adalah bilik superior super king. Hampa jangan risau nah, bilik dia ada pilihan yang lain juga. So kalau tak mau bilik ayak yang see-through macam ni, hampa boleh pilih bilik lain lah. Bilik yang macam ni, siapa nak pergi honeymoon tu memang sesuai sangat lah. Lepas tu hampa tak usah duk risau nah, bilik mandi dia dengan jamban ni memang asing lah. So hampa masih boleh membuang dengan tenang. Masih ada cover, so hampa tak payah risau lah nah. So ini barang-barang yang dia sediakan. So dia punya dekor dan interior memang sangat cantik. Okey, ini dia punya view daripada bilik kami. Memang sangat cantik hampa weh. Sejuk je mata. Kawasan ni memang dekat dengan gunung-gunung lah. So bila hampa mangkit-mangkit pagi tu, ya Allah, sejuk. Tenang je. Yang penting interior dengan eksterior dia memang terbaik. Sangatlah cantik. Kolam dia pun sangat cantik. Dekor dia pun sangat cantik. So kalau hampa nak main, kalau nak bawa family, memang okey sangatlah. Tempat untuk relax, healing, tenang-tenang. Sebab kawasan hotel ni dia agak dalam sikit, tapi dia tak jauh tau daripada semua tempat-tempat yang hampa nak pergi shopping ke apa. Lagi-lagi kalau hampa drive sendiri, hampa tak payah risau lah, sebab parking memang hotel ni ada sediakan. So memang selamat lah. Dan yang paling penting, staff-staff depa boleh cakap bahasa Melayu. So hampa tak payah risau lah nah. Ni pula my time malam. Dekor, interior, exterior semua memang meletup bahang. Cantik sangat. Dia ada ala-ala Bali vibes gitu. Tu kata nak mandi pun lighting on sungguh lah. Sis kalau dah jumpa kolam memang tak ingat apa. Mandi pilah sampai kecut, tak ada siapa nak kacau. Ni kalau kata bawa anak-anak ni mesti dia suka lah dapat mandi kat kolam ni. Puas-puas mandi kita layan sauna pula. Selain sauna, gym pun ada juga tapi kami tak sempat pergi. So memang baguslah hotel ni, banyak fasiliti dia sediakan. Tapi dekor dia memang cantik lah. Siapa yang suka odd tu, hampa wajib main sini. Time siang elok, time malam lagi lah elok. Pergi lah nak shoot cerok-cerok mana, semua pun boleh lah. Kawasan hotel ni bila time malam memang agak sunyi lah. So untuk sesiapa yang betul-betul nak pergi untuk relax, tak nak bunyi bising-bising, ini memang tempat untuk anda.